Hello guys, ya jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, kali ini kita tak masak yang berat-berat, kita masak yang simple-simple sahaja. Jadi apa yang kita nak masak hari ini, kita masak mi goreng basah. Mi goreng basah. Jadi minyak kita dah panas, minyak jangan terlalu banyak. Kita masukkan kita punya bawang putih 4 ulas cincang kasar aja, dengan bawang besar 1 biji, iris nipis. So terpulang pada sahabat-sahabat semua, sama ada nak chopper, nak tumbuk, itu terpulang pada sahabat-sahabat semua, ikut keselesaan. Kita masuk je. Kita tumis sampai bawang tu layu, kekuningan, aroma naik, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Okey, bawang kita dah garing ni. So kita boleh masukkan bahan yang lain. Dalam masa yang sama, perlahankan api. Kita ada cili kisar 3 sudu makan. Chili sos 2 sudu makan. Sos tomato 2 sudu makan. Sos tiram 2 sudu makan. Ini kecap masin dengan kecap lemak manis 3 sudu semua ada 6 sudu Kecap cair ataupun kecap masin kecap masin 3 sudu, kecap lemak manis 3 sudu, semua 6 sudu. Masuk je semua. Kita kuatkan api, lepas tu kita kecau, kita gaul agak-agak dah pecah minyak, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Kita punya sos dah menggelegak. Kita boleh masukkan isi ayam. Agak-agak je lah, ikut sahabat-sahabat semua nak banyak mana. Bergantung pada mi berapa banyak sahabat-sahabat masak. Macam kali ini saya masak setengah kilo mi kuning. Jadi kalau sahabat-sahabat nak letak sotong ke, udang ke, terpulang. Lagi sedap. Tapi yang saya buat ini apa yang ada sahaja. Tapi insya-Allah pasti sedap. Kemudian kita masukkan fish cake 2 keping. Terpulang pada sahabat-sahabat semua nak potong besar-besar ke, kecil-kecil ke, tebal ke, nipis ke, terpulang. Lepas tu fish ball potong 2, 1 paket kecil. 1 paket lah. Mi basah ni atau mi goreng basah ni sesuai kita makan buat sarapan pagi ataupun di waktu petang, malam, kena pula time hujan-hujan kan, memang terbaik.
Okey, kita masukkan sikit air, jangan banyak. Lepas tu kita masukkan sayur kobis dengan sayur, kalau tak ada pak choy, sayur sawi. Ini saya guna sayur pak choy. Lebih kurang 3 pokok lah. So terpulang pada sahabat-sahabat semua, sama ada mi masuk dulu ke ataupun sayur masuk dulu ke, terpulang ikut pada sahabat-sahabat semua. Kita tambah garam secukup rasa, jangan banyak sangat sebab kecap tadi dah banyak dah, kecap masin. Kecap secukup rasa, kecap garam. Lepas tu MSG atau Ajinomoto secukup rasa, ikut pada sahabat-sahabat semua. Kalau nak makan boleh bubur, kalau tak boleh skip. Kemudian kita letak lada putih. Lada putih satu sudut teh lah, ataupun yang putih ni. Kita masukkan kita punya mi. Ini dia mi kuning. Saya guna yang lepeh-lepeh macam ni, kalau sahabat-sahabat boleh nampak. Jadi satu tips untuk kita nak basuh, nak cuci mi ni, jangan celur dengan air panas. Cuci dan toskan sahaja, sebab bila kita celur dengan air panas, dia kembang, dia lembek, tak sedap makan. Lepas tu kita masukkan carrot. Kalau sahabat-sahabat semua kat rumah ada tomato, bolehlah masukkan tomato. Cili, lada merah, dua tangkai. Terpulang sahabat-sahabat semua nak potong macam mana. Masuk je daun bawang, lebih kurang 2 batang. Terpulang pada sahabat-sahabat nak potong macam mana. Lepas tu kita bubur kecap caramel ataupun kecap pekat. Agak-agak je. Kecap ni dia tak ada rasa apa pun. Cuma fungsi dia menambah warna hitam. So kalau sahabat-sahabat boleh nampak, dia punya kuah ngam-ngam sahaja, jadi tak adalah berkuah sangat. Nama pun mi basah, jadi dia bukan ada kuah sangat. Lepas tu saya bubur bawang goreng. Itu pun terpulang pada sahabat-sahabat semua, nak bubur setelah siap ataupun sebelum siap. Maksudnya sebelum diangkat. Tapi biasa saya bubur sebelum dihidang. Sebab bila kita bubur sebelum dihidang, masa kita masak, dia punya aroma bawang putih tu lagi terasa dan sedap. Dan kita makan pun dia tak adalah rasa macam, ada setengah orang dia suka yang rangu-rangu, crunchy-crunchy kan. Tapi kalau kita campur sekali macam ni, dia punya aroma dan rasa tu lagi kita dapat. So kita punya mi basah dah nak siap. Stay tune. Alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat, macam inilah kejadian dia, kita punya mi goreng basah kita. So kalau sahabat-sahabat perasan tadi, saya tak letak telur, sebab bila kita letak telur, kuah itu akan jadi macam kering tau.
Jadi ini saya tak letak telur. So terpulang pada sahabat-sahabat sama ada nak letak telur ataupun tidak, terpulang. Tapi yang kali ini saya tak letak sebab bila kita letak telur, dia jadi kuah tu jadi kering. Dia pekat sangat dah maksudnya. Jadi itu yang buat dia macam nampak kering sangat. Jadi ini dia kita punya mi goreng basah kita by Rasdan Ras. So sebelum itu jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan saya pada sahabat-sahabat semua, semoga memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat semua kali ini. Dan bolehlah dicuba di rumah. Okey, kita zoom sikit. Dia punya warna, dia punya apa nama, warna-warni dia, alhamdulillah. Jadi masih ada macam juicy berair, berkuah macam tu. Oh, panas. So kita rasa dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Apa nama, dia punya rasa tak ada yang dominan. Jadi semuanya seimbang. Jadi dia punya kepedasan dia semua apa kanak-kanak, budak-budak pun boleh makan. So kalau sahabat-sahabat semua nak pedas, bolehlah tambah cili padi ke apa ke. Tapi ini untuk semua orang boleh makan. Terima kasih kerana menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum.